Hari ni kita sambung part 2, masak nasi goreng kampung untuk tempahan customer. Disebabkan kuali tak muat besar, kita terpaksa buat 2 batch. First batch settle masuk kuali, bau dia terus semerbak satu dapur. Masuk batch kedua, api kasih padu sikit, confirm orang lalu depan kedai pun boleh rasa lapar. Lepas semua siap, terus move on ke step packing. Ada yang isi, ada yang seal, ada yang susun dalam box. Bila order ratus-ratus pack macam ni, teamwork memang jadi kunci. Kalau tak, boleh kelam kabut. Dekat Liana Loves Kitchen, tempahan macam ni memang jadi rutin. Ada order kecil 20 packs, ada juga besar sampai 1000 packs. Bentuk pun macam-macam. Ada packed food, buffet, sampai VIP setup pun kita layan. Jadi walaupun menu simple macam nasi goreng kampung, bila buat banyak, tetap kena ada sistem yang teratur. Sambil masak ni, teringat juga produk frozen kita. Ada lauk frozen, ada western menu frozen macam chicken chop, pasta sauce, dan packs masakan ready blend. Semua tu sesuai untuk orang busy, tapi nak makan cepat dan sedap. Dulu kita pernah jual sendiri, tapi bila fokus catering makin padat, masa nak push produk frozen tu kurang. Sebab tu sekarang kita tengah cari agent. Lagi best kalau ada agent kat KL dan JB. Kat sana kan ramai orang suka benda cepat, so produk frozen ni confirm jalan. Agent boleh jual kat kedai sendiri atau online je. Hantar pun senang, boleh guna Lalamove. Kita supply produk, agent tolong pasarkan, sama-sama dapat income. So kalau ada yang berminat nak jadi agent, especially kat KL atau JB, boleh contact kita. Next time kita share lagi behind the scene dapur Central Kitchen. Stay tuned.